Satu sarang kelulut, ada 2 koloni. Ini adalah spesies asal daripada log ni, iaitu Itama, dan di bahagian bawah penutup ni ada spesies kecil iaitu Fusco balteta. Jom kita buka tengok dia punya sarang dia. Memang kuat lah, nak tarik ke atas ni memang keras punya. Sebab dia punya spesies ni dah gam habis ya. Okey, bismillah. Okey, nampak tak? Di bawah penutup topi ni ada spesies kelulut yang kecil iaitu spesies Fusco balteta. Mereka telah bertelur. Ini dia punya telur. Ada telur tua yang putih-putih tu. Ini telur muda. Ada kantung madu. Kantung vibrate pun ada. Okey. Untuk spesies kecil ni korang tengok dia orang memang garang. Bila kita buka tadi dia datang serang kita punya tangan ni. Dia gigit. Gigit-gigit manja tak ada rasa sakit pun. Spesies kecil ni nampak je halus kan. Tapi kalau dia serang satu-satu koloni, terutamanya sarang kelulut spesies Thoracea, boleh mati tau satu koloni tu. Jangan main-main. Kalau dengan Itama ni dia okey tau. Dia orang memang kawan baik tau. Okey, semoga perkongsian video pada kali ini bermanfaat untuk semua. Bye-bye.